buy your stuff. They don't have any money. They don't have any money. Those folks have no money at all. So why do you, uncle, need to mock other countries like Malaysia, Vietnam and Cambodia when, as you say, they have no money? Malaysia has cheap petrol, affordable healthcare, and the second tallest building in the world. But let me tell you something. Malaysia has much more than money. Respect, morality, and culture. Not the crazy woke culture, but real culture. And maybe that is why Malaysia doesn't need to disrespect other countries. Siapa sangka Malaysia yang selama ini sering dilabel sebagai negara kecil, negara membangun, malah ada yang berani menyebut negara miskin, sebenarnya mampu membuatkan pelancong asing terdiam dan terpaku tanpa kata. Mereka datang dengan minda yang sudah dibentuk oleh stereotip laporan media luar dan cerita-cerita lama yang tidak lagi relevan dengan realiti hari ini. Dalam bayangan mereka, Malaysia mungkin sekadar negara transit, negara panas dengan bangunan lama, jalan sempit dan kehidupan yang jauh ketinggalan berbanding negara maju lain. Namun saat kaki mereka menjejak tanah ini, saat mata mereka melihat sendiri dengan jelas, semua sangkaan itu mula runtuh satu demi satu. Ada yang berhenti berjalan hanya untuk memandang sekeliling. Ada yang mengangkat telefon merakam tanpa henti. Dan ada juga yang hanya mampu menghela nafas panjang sambil berkata perlahan, I can't believe Malaysia has a place like this. Inilah detik yang jarang kita sedari. Detik di mana pandangan dunia terhadap Malaysia berubah secara senyap tetapi mendalam. Arus perdana melihat fenomena ini bukan sekadar reaksi pelancong, tetapi satu cerminan besar bahawa Malaysia sering dipandang rendah bukan kerana realitinya, tetapi kerana dunia tidak benar-benar mengenali kita. Dan mungkin yang lebih menyedihkan, ada kalanya rakyat kita sendiri lupa betapa bernilainya negara ini sehingga kita hanya sedar apabila orang luar yang terdiam terkejut dan akhirnya mengakui kebenaran yang selama ini kita pandang biasa. Guys, did Bill just really say, I've been to Malaysia, beautiful country. Okay? Complicated, but beautiful. Alright? Barack Obama was partially raised there. Barack Obama was partially raised in Malaysia? You think you had the right country, mate? I think you got the wrong country there. Indonesia, bagian dari diri saya. That ain't Malaysia, my friend. Barack Obama was raised in Indonesia. Slightly different. Kali ini, Arus Perdana membawa anda menyelami satu kisah yang bukan diceritakan melalui angka atau statistik semata-mata, tetapi melalui reaksi jujur pelancong asing yang datang dengan 1000 persoalan dan pulang dengan 1000 jawapan. Sebelum datang ke Malaysia, fikiran mereka dibelenggu tanda tanya yang sama. Malaysia ada apa sebenarnya? Adakah negara ini hanya terkenal kerana hutan hujan tropika dan pantai? Adakah kemajuannya sekadar cerita lama? Adakah kehidupan di sini benar-benar selesa atau hanya indah di atas kertas? Semua soalan ini berlega dalam fikiran mereka sehinggalah saat mereka melihat sendiri lanskap Malaysia yang sebenar, dari kawasan tanah tinggi yang sejuk dan moden, ke bandar-bandar yang hidup dan tersusun, hingga ke suasana aman yang sukar ditemui di banyak negara lain. Arus Perdana melihat bahawa kisah ini perlu diceritakan bukan untuk meninggikan diri, tetapi untuk membuka mata, kerana apabila orang luar mula mempersoalkan sangkaan mereka sendiri tentang Malaysia, di situlah kita sedar bahawa naratif lama tentang negara ini sudah tidak relevan. Video ini adalah perjalanan antara apa yang mereka sangka dan apa yang mereka temui. Dan lebih penting, ia adalah perjalanan kesedaran untuk kita semua bahawa Malaysia bukan seperti yang sering disalah anggap. Hello Malaysia, guess what? Malaysia was ranked one of the top 10 most peaceful countries in the world. And you know what? It's true and I'm so proud of Malaysia. Actually in Malaysia there are so many races that live peacefully together. As well, there are so many foreigners from all over the world. There are so many businesses here. So everyone lives harmonically, peacefully together. God bless Malaysia. Always, always, always. I love you. Mwah. Apa yang membuatkan pelancong asing benar-benar terdiam bukan hanya satu lokasi, tetapi keseluruhan pengalaman yang mereka lalui. Mereka melihat bagaimana kawasan pelancongan diurus dengan baik, bagaimana kemudahan awam tersedia, dan bagaimana pembangunan moden wujud tanpa mengorbankan alam sekitar sepenuhnya.
Banyak pelancong mengakui mereka menjangkakan sesuatu yang jauh lebih sederhana. Namun realitinya Malaysia menawarkan pengalaman yang setanding dengan negara-negara yang sering digelar maju. Arus Perdana berpandangan bahawa inilah kekuatan sebenar Malaysia yang jarang diketengahkan. Kita tidak terlalu menjerit tentang kemajuan. Kita tidak terlalu membanggakan diri, tetapi kita bergerak dengan tenang dan konsisten. Inilah sebabnya ramai pelancong terkejut. Mereka tidak disediakan dengan naratif berlebihan. Sebaliknya dibiarkan menemui sendiri kebenaran yang akhirnya membuatkan mereka berfikir mengapa negara ini tidak lebih dihargai di mata dunia. Awak nak tahu kenapa saya suka sangat Malaysia? Ia selamat, sangat selamat. Saya tahu awak boleh katakan tidak, tapi membandingkan dengan Argentina, sangat selamat. Di Argentina, berjalan pada waktu malam, tak boleh. Atau lebih baik pergi dengan cepat. Tapi di sini pukul 3 pagi dan saya jalan macam saya tak bodoh. Sedikit. Saya juga tahu saya orang yang tinggi, lelaki, putih. Di Argentina saya rasa saya telah dirompak 7 atau 8 kali dengan pisau, dengan pistol, dengan menumbuk, dengan pipe. 1 kali dengan pipe. Di sini banyak kali saya terlupa kunci di motosikal foto dan bertua. Di KL saya lihat banyak rumah dengan pintu terbuka, dengan barangan di luar, orang dalam metro, dengan bank galas di belakang. Di Argentina tak boleh, hadapan sahaja. Masih awak perlu bijak dan berhati-hati. Tapi Argentina awak keluar dengan ketakutan. Di sini awak punya ketenangan fikiran. Terima kasih Malaysia. Tapi kami ada Messi. Lawak. Selain pembangunan fizikal, perkara yang lebih mengejutkan pelancong asing adalah sikap dan cara hidup rakyat Malaysia. Mereka melihat masyarakat yang pelbagai, hidup bersama tanpa ketegangan yang ketara, saling menghormati walaupun berbeza budaya dan agama. Ramai pelancong mengakui mereka tidak menjangkakan suasana simen ini. Berjalan pada waktu malam tanpa rasa takut, bertanya arah tanpa rasa curiga, dan dilayan dengan senyuman ikhlas tanpa mengharapkan balasan. Arus Perdana melihat inilah kekayaan sebenar Malaysia yang tidak boleh dibina dengan wang atau teknologi. Ia dibentuk oleh nilai, sejarah dan cara hidup yang telah lama berakar. Apabila pelancong terdiam melihat keharmonian ini, ia bukan kerana kita sempurna, tetapi kerana kita masih menjaga keseimbangan yang semakin sukar ditemui di dunia hari ini. Hello, tell them to come to Malaysia. Come to Malacca. Okay, come to Malacca to visit me. Okay, I'm single. You buat YouTube channel? YouTube channel. What? Bramboy the Traveller. I want to subscribe you. Okay, hold on. Suruh orang-orang you Ask your people. couple dengan I, okay? Yeah, people back in England. So guys, single. Okay, I put the name in. Okay. Okay, let me. Oh yeah, you hold. Okay. Hello guys, welcome to Malaysia. Okay, so now we're at Melaka. Melaka has very Malacca is a historical country. Okay, so many is. Wait, kenapa you tak? Oh, this one is. Apa yang lebih menarik, ramai pelancong mula mempersoalkan mengapa imej Malaysia di luar negara sering tidak seiring dengan realiti yang mereka alami. Mereka datang dengan jangkaan rendah tetapi pulang dengan rasa kagum yang tinggi. Dari segi makanan, budaya, bahasa dan kemudahan, Malaysia menawarkan kepelbagaian yang jarang ditemui dalam satu negara. Arus Perdana melihat ini sebagai satu isyarat penting. Bukan dunia yang sepenuhnya salah, tetapi kita sendiri mungkin terlalu diam dalam menceritakan kisah sebenar negara ini. Kita terlalu biasa dengan apa yang kita miliki sehingga lupa bahawa apa yang kita anggap biasa sebenarnya luar biasa di mata orang lain. Reaksi pelancong yang terdiam ini sepatutnya menjadi cermin untuk kita menilai semula cara kita melihat Malaysia. I think here people are living all together and it's something very different from France. Okay. A lot of culture, a lot of different people. Islam religion. Islam religion. Also see temple, church and everything. So that everyone is living together. So Unity. yeah, very
tolerant great country. Okay, so how to say thank you? Yeah. It's called terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye. Akhirnya, kisah pelancong yang terdiam ini bukan sekadar kisah tentang mereka, tetapi tentang kita semua. Ia mengingatkan kita bahawa Malaysia tidak pernah miskin dari segi nilai, keindahan dan potensi. Yang sering miskin hanyalah cara dunia memandang kita dan kadangkala cara kita memandang diri sendiri. Arus Perdana percaya bahawa sudah tiba masanya naratif Malaysia diceritakan dengan lebih jujur, tenang dan bermaruah. Bukan untuk membandingkan diri dengan negara lain, tetapi untuk mengiktiraf apa yang telah kita bina bersama. Jika orang luar boleh terdiam dan terkejut melihat Malaysia, maka kita sebagai rakyat seharusnya lebih dahulu berbangga dan bersyukur. Kerana di sebalik semua cabaran dan kekurangan, Malaysia tetap berdiri sebagai sebuah negara yang mampu membuatkan dunia berhenti seketika dan berkata, kami tidak menyangka Malaysia sebegini.